Langgar roundabout. Itu benda yang paling gila aku buat. Pijak roundabout lah. Pijak roundabout lah. Tapi ya tu lah, macam dekat Sarawak, Limbang aku tak pernah sampai. Limbang aku tak pernah sampai. Tapi aku ada member dekat Mukah. Faham? Member yang aku sampai lah dekat Sarawak. Aku duduk Bintulu masa tu. Pernah pergi Miri. Pernah pergi Kuching. Pernah pergi masa in between nak pergi Miri tu. Dekat Miri tu pergi Goniah. Oh, faham? Tu je lah. Lepas tu satu lagi. Pergi Kampung Kedayan. Dekat area Bintulu kat tak salah aku. Faham? Engkau daripada Bintulu ke Kuching, kau naik apa? Aku naik bas. Okey, kau lalu Seriaman tak tu? Lalu Seriaman. Ada tol satu. Seriaman. Lepas tu Serikir ada tak? Aku rasa tak. Tapi aku terkejut time tu kan. Aku, sebab along the way tu, aku ni jenis mabuk kan. Faham? Aku naik bas, aku memang pening lah. So aku naik bas, aku along the way aku tidur. Aku sedang-sedang, tiba-tiba ada tu kat sini. Aku juga agak terkejut lah time tu. Tapi baru aku tahu, baru aku faham. Ni dia macam lemak agak kat situ. Lemak.